Bekalan ternakan babi di Selangor yang sebelum ini mencecah kira-kira 60%, merosot mendadak kepada sekitar 10 hingga 15% susulan penularan wabak penyakit. Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri, Datuk IR Izam Hashim berkata, situasi itu dijangka pulih dalam tempoh terdekat apabila langkah kawalan dan pemulihan dilaksanakan. Menurutnya, bagi menampung kekurangan bekalan, kerajaan negeri sebelum ini membenarkan import ternakan hidup secara terkawal. Kita benarkan lesen import babi hidup dari Sarawak sekitar 800 ekor, tetapi dengan syarat sangat ketat, katanya ketika menjawab pertanyaan tambahan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor. Terdahulu, Muhammad Azmin mengemukakan soalan berhubung peratusan bekalan babi import di Selangor ketika ini. Izam berkata, semua ternakan yang diimport tidak dibenarkan singgah di mana-mana lokasi dan perlu dihantar terus ke pusat penyembelihan di Rawang untuk diproses sebelum dipasarkan. Katanya, terdapat juga kemasukan bekalan dari Perak, namun prosedur ketat terus dikuatkuasakan bagi mengelakkan risiko jangkitan penyakit.